Siapa yang pi Madinah lepas ni, berdiri depan maqam Rasulullah, dia akan tengok ada 4 baris ayat, bukan Quran, bukan hadis. Sampai hari ini syair dan doa itu tidak dibuang. 4 baris. Ada kubur Nabi, kita bagi salam, ada tiang kanan kiri itu kisah bertawassul dengan Rasulullah. Orang biasa Arab Badui. Badui ni mai ke kubur Nabi SAW. Ketika itu ada seorang ulama besar nama Al-Imam Al-Utbi. Badui ni mai menghampiri maqam Rasulullah SAW. Dia duduk dekat dengan kepala. Lalu Badui ni pun baca ayat Quran surah An-Nisa ayat 64. Siapa yang berbuat dosa kemudian pi bertawassul dekat Rasulullah SAW walaupun lepas Nabi wafat, Allah Ta'ala sebut, jikalau mereka menzalimi diri mereka, berbuat dosa, datang kepadamu, iaitu Nabi Muhammad, lalu memohon kepada Allah dan Rasul, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Siapa pi kubur Nabi boleh buat macam ni. Ini antara amalan yang kita boleh lakukan kalau kita ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Badui ni pun cakap, lepas dia baca ayat Quran tu, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah. Siapa yang tulis doa Badui ni? Imam Utbi yang duduk di situ. Dia dengar Badui ni berdoa, dia kata, ya Rasulullah, aku datang kepadamu sebagai seorang yang penuh dosa dan kesalahan. Nabi meninggal kan Nabi hidup lagi? Nabi dah meninggal. Aku datang kepadamu dengan penuh penyesalan dan berharap akan syafaatmu di sisi Allah. Dia tak minta dengan Nabi, dia minta kepada Allah, bertawassulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dia berdoa, Badui itu pun baca syair yang saya sebut tadi ni. Apa kata Imam Utbi? Ni Imam Utbi kata, aku dengar sampai habis doa dan syair yang dia lantunkan. Kemudian aku tertidur di depan makam tu. Imam tu tertidur. Dia tertidur. Dalam tidurku, lalu aku melihat Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Utbi. Nabi panggil ulama tu. Wahai Utbi, pergi cari lelaki Badui tadi, sampaikan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampuni dosanya.